Bayangkan kalau satu hari nanti anak cucu kita tak kenal apa itu sungai bersih, tak tahu rasa sejuknya air dari telaga, tak pernah nampak pantai yang bebas dari sampah. Seram kan? Air adalah sumber kehidupan. Tapi sejauh mana kita betul-betul menghargainya? Tahun ini kita menyambut sambutan Hari Air Sedunia 2025 peringkat kebangsaan dengan bertemakan Air untuk Kehidupan dan sambutan akan berlangsung di Kuantan, Pahang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya pameran kebangsaan melibatkan 30 agensi kerajaan dan swasta, river cruise, sukan rakyat, H2O Quest, karnival jualan rahmah dan Bandaraya Kuantan berselawat. Tapi ini bukan sekadar program. Ia adalah usaha membina kesedaran bahawa air adalah amanah untuk kita dan generasi selepas kita. Dari individu sampai ke masyarakat, kita semua ada peranan. Air bukan isu satu pihak. Ia tanggungjawab bersama. Jom sebarkan kesedaran. Jumpa anda di Hari Air Sedunia 2025 di Dataran Sayangi Kuantan, Pahang pada 4 dan 5 Julai 2025. Airku, hidupku, duniaku.